Encik Sabri merupakan seorang akaunten bertauliah dengan gaji sebanyak RM7,500 sebulan dan komitmen adalah RM1,500. Beliau berjaya mendapatkan dana sebanyak RM248,500 dengan bayaran bulanan sebanyak RM2,750 sebulan selama 84 bulan. Tuan-tuan, kalau ikut logik memang dia masih boleh untuk mendapatkan dana mungkin sehingga ke 150 hingga ke 160 ribu ringgit, kerana tuan-tuan DSR-nya 60% ini masih lagi banyak yang tidak digunakan. Kiranya anda adalah golongan profesional seperti Encik Sabri, accountant, lawyer, juruukur, arkitek, doktor dan macam-macam lagi, anda sebenarnya boleh dapatkan dana dengan kadar faedah yang lebih rendah sekiranya nama anda bersih. Seperti biasa, dengan my loan pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.